Cara dia guna tu maksudnya bukan macam orang lah. Bawa kereta bukan macam orang. Macam Bang, ada orang cakap mileage dia belum 100,000 lagi. Tapi dia punya steel belt dah putus dah. Barai lah. nak aku jawab ni. Aduh. Okeylah, jawab lah Sebenarnya banyak dah kes yang macam ini. Mileage bawah 100,000, gearbox dah jahanam. Bukan gearbox CVT je, gearbox AT, DSG, macam-macam gearbox lagi kena. Kalau macam kes yang bawah 100,000 dah jahanam ni ataupun dah rosak, boleh aku kata sebab dia punya servis lah yang dia tak jaga. Kadang-kadang ada customer ni yang terlalu ikut cakap orang. Orang kata minyak gearbox ni tak payahlah tukar cepat sangat, 80,000 km nanti tukarlah, ataupun 100,000 km baru tukar. Ada yang lagi teruk yang cakap minyak gearbox ni tak payah servis pun. Itu lagi parah. So itulah kalau kau nak tahu punca gearbox ni belum 100,000 km mileage dah kong. Yang first of course lah pasal servis. Yang kedua, cara dia guna kereta dia tu. Cara dia guna tu maksudnya bukan macam orang lah. Bawa kereta bukan macam orang. Macam kita ni sebagai pemandu di Malaysia ni, semualah, tak kisahlah kau bawa BMW sekalipun, kau bawa Mercedes ke, kau bawa Porsche GT3 RS sekalipun, tolonglah jangan jadi binatang. Bawalah kereta dengan cermat. Kalau bawa macam binatang, bukan gearbox kau je boleh jahanam, kau punya nyawa pun boleh jahanam. Kau boleh libatkan juga nyawa orang lain. Benda ni sebenarnya aku tak perlu cakap pun, sebab orang kat luar sana pun dah tahu dah pasal benda ni. Tapi aku kat sini untuk ingatkan korang lagi sekali. Selalunya aku boleh cakap dua benda ni lah. Yang bawah 100,000 km dah jahanam, yang paling kerap. Yang lain tu mungkin aku boleh cakap setengah model ada wear and tear dia lah. Orang kata sebelum 100,000 km mungkin dia dah jahanam. Contoh oil cooler. Oil cooler ni kita tak adalah cakap korang boleh pakai lama, tapi kita nasihatkan sebelum 100,000 km mileage, tukarlah gearbox oil cooler yang baru. Jadi kalau kata korang ada masalah gearbox, jangan pening-pening, cari kita orang Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti.